Ada tak yang nak kumpul emas tapi takut nak pegang sendiri emas, takut emas tersebut hilang? Saya ada berita baik untuk tuan-puan. Tuan-puan sebenarnya boleh gunakan kaedah akaun emas gap di Public Gold untuk turut sama kumpul grab emas secara sikit-sikit. Istimewanya akaun emas JIP Public Gold ni tuan-puan, tuan-puan tak perlu pun simpan bulan-bulan. Tuan-puan tiada komitmen nak simpan bulan-bulan, tetapi bila mana tuan-puan tambah simpanan, grab emas tuan-puan akan bertambah banyak. Grab emas tuan-puan boleh ditukar kepada emas fizikal jika dah ready nak simpan sendiri emas. Bahkan Public Gold sangat suka tuan-puan keluarkan emas fizikal dan Public Gold sediakan pelbagai desain emas untuk kita pegang sendiri. Hakikatnya tuan-puan, bila mana emas fizikal berada di tangan kita, ia adalah aset yang bernilai dengan sendiri. Tak perlu jaminan sesiapa, malah tak perlu jaminan Public Gold untuk ia kekal bernilai. Ada emas, ada simpanan. Jika tuan-puan ready nak simpan emas, boleh isi saja di beg biru. InsyaAllah dengan ilmu kita tahu apa kita nak buat. Dengan matlamat kita akan kekal kukuhkan kewangan dengan tabungan emas.